Dan kita tengok Umar ni ada tak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar meriwayatkan hadis dari Nabi. Meskipun dia sangat berhati-hati untuk meriwayatkan banyak hadis. Baqi bin Makhlad menyebutkan 537 hadis berasal dari Umar. Sibuk-sibuk Umar pun tengok hebat je kan. Abu Nu'aim Al-Asbahani menyatakan bahawa Umar meriwayatkan pada Rasulullah SAW berupa matan dan bukan jalan hadis sebanyak 200 hadis lebih. Umar ni dia riwayat yang berdasarkan dari matan lah. Adapun yang dikeluarkan dalam kitab Sahih seperti dalam Syahihain sebanyak 81 hadis menurut Ibnu Al-Jauzi, dan yang muttafaqun alaih sebanyak 26 hadis. Diriwayatkan oleh Bukhari sendiri sebanyak 34 hadis, Muslim 21 hadis. Ini hadis-hadis Sayyidina Umar ni. Bukhari ada 34 hadis, Muslim ada 21 hadis. Ibnu Al-Jauzi berkata, katalah bahawa buku kami ini, Manaqib Amirul Mukminin, kami susun untuk menjelaskan tentang adab-adab dan hal-hal berkaitan dengan beliau, bukan untuk menyebutkan hadis yang diriwayatkannya, akan tapi kami memandang perlu menulis beberapa hadis dan kami pilih 10 hadis yang berkaitan dengan zuhud yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Ni ditulis oleh Ibnu Jauzi lah dalam Manaqib Amirul Mukminin halaman 126 hingga 128. Mana Umar ni sibuk-sibuk dia macam mana pun, dia sempat juga meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW. Mari kita mendengar pula pandangan-pandangan para sahabat tentang Umar Al-Khattab. Ni